Pasal semua orang tidak dilahirkan dengan kebolehan untuk berpolitik dan boleh memimpin. Sebab tu kalau kita tengok, semua benda ada sikit tun, semua benda ada sikit tun, semua benda ada sikit tun. Bila nak berkuasa tun, dan bila hampa dah ada kuasa, hampa buat orang tua tu macam tak ada nilai. Hello, Assalamualaikum semua. Akulah Afzal di sini. Topik apa hari ini? Bangunlah bangsaku, jangan tunduk, jangan layu. Assalamualaikum. Baru-baru ni Tun Dr. Mahathir Mohamad di Facebook official dia ada menyatakan bahawa kegagalan beliau menyatu padukan orang Melayu. Tapi yang tak sedap dia, ayat-ayat di bawah tu menceritakan bahawasanya orang Melayu akan hilang politik kuasanya di Malaysia. Kerana bagi aku, politik takut menakutkan ini adalah ibarat menjabar. Semakin kita kata benda-benda menakutkan ini dalam politik, dia akan jadi cabaran pada orang lain untuk melakukannya. Sebelum tu kena maklum, aku memang mengidolakan Tun daripada sejak aku berada di dalam pemuda UMNO lagi. Sampai aku ikut dia, aku keluar daripada UMNO, aku join Bersatu di peringkat awal, sampailah ke peringkat Bersatu Kianat Perkataan Harapan masa langkah Sheraton. Aku keluar dan menyokong dia. Dan sebelum ini aku adalah SU Negeri bagi Parti Pejuang sebelum aku keluar tahun 2018 hari itu. Kerana bukan aku hilang kepercayaan kepada Tun, aku hilang kepercayaan kepada orang-orang yang berada di sekeliling Tun hari ini. Okay. Bagi aku, usaha untuk menyatu padukan Melayu ini mesti tidak datang daripada orang politik ataupun orang-orang yang berkepentingan. Kenapa? Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Ramai bercakap tentang perpaduan Melayu. Tetapi, kenapa sejak dulu usaha menyatukan orang Melayu sering gagal atau tidak kekal lama? Adakah sebab politik, ego, atau sistem yang memang memecah belahkan mereka? Yang aku lihat, yang pertama sekali berlaku disebabkan ada satu parti politik Melayu dinosaur dulu. Yang boleh aku rumuskan, dia adalah satu parti yang politik berkepentingan. Antara punca utama perpecahan Melayu. Mana letaknya? Bila ada kuasa dan jawatan, itu merupakan satu matlamat utama mereka. Perpaduan hanya muncul ketika perlukan sokongan. Selepas mereka menang, perpecahan bermula semula. Orang Melayu kini akhirnya terbahagi kepada geng-geng politik. Setiap kumpulan beranggapan mereka paling betul, manakala yang lain dianggap musuh. Kepala bapak hang bukan maki. Dan satu lagi punca kenapa perpaduan Melayu gagal, ia disebabkan oleh ego dan mentaliti Melayu itu sendiri. Satu lagi masalah yang tak mungkin kita dapat hapuskan ataupun kita hapuskan daripada orang Melayu. Kita susah menerima perbezaan pandangan. Bila ada tokoh baru yang muncul, bukan semua orang nak sokong. Ramai lebih suka menjatuhkan. Budaya hasad dengki dan fitnah, dan suka melihat orang gagal juga melemahkan perpaduan. Akhirnya lebih ramai rela menang sendiri daripada berjaya bersama. Itu hakikat yang kita kena hadam dan telan. Dan satu lagi yang aku nampak, bangsa Melayu adalah bangsa yang kurang fokus tentang masa depan. Sebenarnya bangsa yang kuat biasanya fokus pada ilmu, ekonomi dan disiplin. Tapi orang Melayu sering disibukkan dengan isu emosi dan politik jangka pendek. Kita terlalu banyak berbalah tentang siapa betul, tetapi kurang berbincang bagaimana membina kekuatan ekonomi, pendidikan dan teknologi. Tuan-tuan, satu lagi yang nampak perpecahan, yang menampakkan kepayahan untuk menyatu padukan Melayu
Kerana media sosial juga mempercepatkan perpecahan. Sedikit perbezaan pandangan terus jadi pergaduhan besar. Orang lebih suka cari salah daripada mencari titik persamaan. Akhirnya, perpaduan hanya slogan. Tetapi dalam realiti, masing-masing berjalan sendiri. Kalau orang Melayu benar-benar mahu bersatu, mereka perlu letakkan masa depan bangsa lebih tinggi daripada kepentingan peribadi dan politik. Perpaduan bukan sekadar bercakap tentang bangsa. Perpaduan bermula apabila kita mampu hormat perbezaan, bekerjasama dan membina kekuatan bersama. Tanpa itu, usaha menyatukan orang Melayu akan terus gagal. Berulang dari generasi ke generasi. Dan satu lagi aku lihat, orang Melayu ni suka politik murahan. Tak habis-habis. So kalau semua benda ni kita gagal mengatasinya, jangan sembanglah bab satu untuk Melayu. Dan aku cakap, Tun mungkin tak bersalah, tapi yang bersalah cara pemikiran dan perbuakan orang keliling dia, yang sering mendesak untuk menunggang Tun sesuatu. Bye-bye. Assalamualaikum. Like, komen dan share untuk manfaat bersama ya.